Hari ni kita akan remake motor ni 30 horsepower. Cuma nanti macam mana kau masuk? Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanef Talk. So hari ni aku berada di Sekincan. Hari ni geng-geng Army Selangor KL diorang datang ke Sekincan sebab geng-geng Terengganu ride ke sini. So kita menyantun diorang lah. Kita dah sampai destinasi. Kita ada apa ini? Hari ni kita ride Ukuah, jemputan daripada rider Terengganu. Dia ride daripada Kuala Terengganu, Kemaman sampai ke Sekincan ni, rumah Hana Sekincan ni. Dan kita datang hari ni menerima Nyambut jemputan lah. dia orang lah. Nyambut diorang lah. Nyambut lah. Kita pula yang macam tetamu kan. Sebab dia sambut kita. Sebab dia sambut kita. Yang ni ketua ekspedisi. Ketua ekspedisi dari Terengganu. Ini daripada geng-geng Terengganu. Tak duduk Selangor. Ini geng-geng Terengganu tadi. Terengganu hidup Selangor. So kita menyantun diorang lah. Ini Baharong. Baharong tadi dekat jalan besar kan? Abang terlajak tadi mana bang? Tak ada jalan sebenarnya, jalan betul dia jalan besar. Jangan besar kan? Tengok semua masuk dalam kan? Itu Terengganu. Okay, ini motor-motor geng daripada Terengganu. Apa menu kita? Menu kita seafood Sekincan. Seafood Sekincan. Seafood. Ayam ni. Ni seberapa ni? Sila ambil je. Tak serapa dah ni. Ini betul Terengganu santun kita ni. Dia bagi makan semua ni. Terengganu pula ya ya. Patut kita yang sambut diorang ni. Kita terbalik kan ni? Kita terbalik kan ni. Tak tahu sekali sebalik. Kita jadi tuan rumah malam ni. Jadi tuan rumah dengan Terengganu jadi tuan rumah. Balik dah. Siapa tuan rumah pula ni? Hari ni kita akan remake motor ni 30 horsepower. Cuma nanti macam mana kau masuk? Masalah common lah DX kan. DX. Bila dah tukar exhaust. Pakai ni senang. Jadi bila naik enjin. Ini kalau tak payah pakai bluetooth senang. Boleh. Tak boleh dikeluarkan ni kan dia. Habis tolong kawan dulu. Aku nak tahu macam mana nak. Pergilah sana cucuk dulu. Okey ni dia kena on ni dulu ya. Video. Ni on dulu. Okay. Kita read dulu. Apa masalah dia. Ni kettle light lah biasalah. Kettle light ni lah. Sini lah depan ni. Ni error kat situ kan. Tekan ni. Okey. Okey, Kita check. Okey. Okey, hilang jaya. Ni malam sesi buang check engine. Sesi buang check engine. Ni kita tengok engine light dia. Buka lampu. Lampu tak ada. Ni okey boleh. Kita tengok. Sel. Kalau mak lupa lah. Kita memang tak ada ni. Kita memecat. Lupa.
Cocok je. Si nak buang. Dia memang kena start dulu ke? Tak tengok. Im. Okay bang. Bang, Naim Meniaga. Im bagi respon sikit. Let's go eh. Hey, kita RM80 tu, cerita Im, sorang-sorang ke? Okey. Bagi So, video kasi lebih sikit. ini OBD tekan OBD. Ini yang lain pula ni. Dia banyak jenis. Bang, ada. Kita read dulu. Ini mesti kena on. Kalau tak tekan on, dia tak boleh baca. Aduh, satellite. So benda yang masalah yang sama. Satellite. So satellite je kat bawah tu. So yang selalu problem. PD sensor. Dekat bawah tu satellite dia. So nak delete dia, clear je. It is done. Okay. Hilang. Buku aku pula. Orang lagi. Woi, ini macam mahal tau. RM20 seorang. Ini dia buat untung tau. Macam tuning kan. Macam tuning. Patut betul dia laju. Macam tuning kan. Oh lama. Dengan gaya dia. Kau je banyak lah, 3. Kau je 3. Ambil video. Video lah Zul. Peduli kan? Wah, heavy hitter. Peduli kan? Kata light, ni yang normal issue. Kata light dia 2. P420 depan dengan belakang Oh, ni sebab dia dah buat. Dia paling champion Kau jangan aibkan aku. Dia champion dia. Si champion aja. Okey, dia clear je. Okey, hilang. Buat duit betul dia. Seorang. Review dapat. 5 kan. Seorang semua kena Remake. Mobile remake. Ada untung lah. Ni sebenarnya motor buat kita buat laju sikit lah. Berapa HP kita tambah? Tambah 20 HP dah. 20 HP. Mana balik laju ni. Dah balik cepat. Balik cepat. Oi, lama Ada masalah ni. Ini laju sangat ni maknanya. Bau jalan. 2. 2 HP. Kata light depan belakang lah. Oh, right. Power. Terbaik. Dua power. Ya lebih. Dia tunjuk ni. Dia nak tunjuk tu yang lebih sebenarnya. Bawa. Dia nak tunjuk sebenarnya. Belakang tak payahlah belakang. Itu sedih. Satu lagi bang. Tunjuk sprocket paling kecil mana? Sprocket paling kecil. 36 gila. Siapa bagi 36? Ui, 36. Ni. Poket paling kecil. Dia kata, oh, 36. Dia 6 ni boy. Wih, gila. Orang lain semua 40 dia 36. Motor yang buat tu Modi. tapi si gemuk tu duduk belakang dia. Ejek dia. Kau duduk nombor apa? Nombor 3 kan? Tak boleh kejar tak? Dia buat 5,000 dah. Ni buat 1,000 je duduk belakang dia. Kau lah. Pada pun tak boleh kejar lah. Haji. Gemuk pula tu kan. Kau duduk nombor 3? Nombor 3 dah? Tak apa. Orang lah WhatsApp. Salam siap-siap. Salam siap-siap. Kan jadi kita tak salam ah. Salam siap-siap. Sekali ya. Kau balik yoyong gitu. Bro, ambil jalan dulu. Terima kasih. Jom. Okey, terima kasih. Memang nak bagi tahu lah. Abang dekat je. Salam lagi. Bang, jumpa lagi bang. Selamat. Buat minum. Dia punya design. Bebek esok. Baik, jumpa lagi. Pergi. Di share ke mak? Alright, so settle. So yang daripada KL semua akan balik. Terengganu esok pun dia akan balik. Harap semua selamat lah sampai ke destinasi masing-masing. 1, 2, 3. Video.
Alright.